Assalamualaikum kawan-kawan. Saya Tuan Abdullah Haziz, wartawan cilik anda dari TV PSS TV KC. Sekarang sekolah kami mengadakan kejohanan olahraga tahunan kali ke-27. Jom kita tengok. Pahit getir hidup dan pengorbanan terpaksa dihadapi demi kejayaan. Terdidik sejak mula, tabah berusaha tanpa cuba melangkah tak kemana. Di mana kau berada, pencapaian tak tiba dengan mudah. Assalamualaikum Tuan. Boleh tak saya tanya harapan Tuan kepada atlet-atlet Sekolah Kebangsaan Tasik Pau? Waalaikumsalam. Saya cukup berbanggalah dengan pencapaian khususnya dalam bidang sukan di Sekolah Kebangsaan Tasik Pau. Harapan saya semoga Sekolah Kebangsaan Tasik Pau akan lebih cemerlang. Bukan sahaja dalam bidang akademik tapi dalam bidang sukan, seterusnya dapat mewakili daerah Pasir Putih dan negeri Kelantan dan insya-Allah sampai ke peringkat Malaysia. Itu harapan saya kepada Sekolah Kebangsaan Tasik Pau. Terima kasih Tuan. Okey, terima kasih. Dan dengan ini berakhirlah majlis kejohanan olahraga sukan tahunan sekolah kami yang kali ke-27. Saya Ais Marwah, kru TVSS anda mengunjukkan diri. Bye.